warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan membentangkan cara-cara memasukkan data dalam aplikasi SPSS berdasarkan kajian soal selidik tentang pengalaman pengguna terhadap penjualan truk makanan di Kuala Terengganu. Langkah yang pertama yang kita perlu lakukan untuk masukkan data dalam aplikasi SPSS adalah mulakan pada bahagian deskriptif. Deskriptif terbahagi kepada dua, iaitu categorical variable dan juga continuum variable. Categorical merupakan demografi responden ataupun latar belakang responden seperti jantina, umur, status, pendidikan ataupun kekerapan. Manakala bagi continuum variable pula merujuk kepada item ataupun soalan yang kita ajukan kepada responden dalam borang soal selidik. Langkah yang pertama, kita perlu pergi kepada analyze, lepas tu pergi kepada deskriptif statistik, lepas tu frekuensi, lepas tu masukkan ke semua demografi yang tadi. Itu yang pertama, pergi pada jantina, umur, status, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kekerapan, tujuan dan yang terakhir bersama. Lepas tu tekan kepada statistik. Di bahagian statistik kita perlu tanda pada bahagian mean, median dan juga standard deviation. Lepas tu tekan continue. Lepas tu tekan OK. OK. Sekarang kita boleh lihat keputusan berdasarkan langkah yang telah kita buat tadi. Yang pertama, saya akan terangkan pada bahagian jantina. Bahagian jantina, kita dapat lihat bahawa golongan perempuan lebih ramai daripada golongan lelaki, iaitu sebanyak 36 orang bersamaan dengan 60%, manakala lelaki sebanyak 24 orang dan bersamaan dengan 40%. Perbezaan antara dua jantina ini adalah sebanyak 20%. Seterusnya, bahagian umur. Di bahagian sini saya akan ambil bahagian yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Di sini kita dapat lihat lingkungan umur daripada 18 hingga 24 mencatat rekod yang tertinggi, iaitu seramai 43 orang responden bersamaan 77.7, iaitu bersamaan 71.7. Lepas tu yang paling rendah 45 pada lingkungan umur 45 hingga 54 tahun, iaitu hanya 5 orang sahaja bersamaan dengan 8.3%. Seterusnya, status. Di sini kita dapat lihat golongan bujang lebih ramai daripada golongan yang telah berkahwin. Bujang seramai 47 orang bersamaan dengan 78.3, manakala golongan yang telah berkahwin pula hanya 13 orang, itu bersamaan dengan 21.7. Seterusnya, di bahagian pendidikan, kita dapat lihat golongan diploma lebih ramai, yang paling ramai, iaitu seramai 22 orang bersamaan dengan 36.7, manakala lain-lain merupakan data yang paling rendah, iaitu hanya 5 orang bersamaan dengan 8.3%. Seterusnya, bahagian pekerjaan. Kita dapat lihat golongan pelajar yang paling tinggi, iaitu sebanyak 33 orang bersamaan dengan 55%, dan yang paling rendah golongan suri rumah, iaitu hanya seorang responden sahaja, iaitu bersamaan dengan 1.7%. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian pendapatan, iaitu di mana kita dapat lihat pendapatan bawah 1,500 yang paling tinggi, iaitu 39 orang, itu bersamaan dengan 65%, dan yang paling rendah kita dapat lihat dari pendapatan 3,000 sehingga 5,000, itu hanya 4 orang sahaja bersamaan dengan 6.7%. Seterusnya, bahagian kekerapan. Kita dapat tengok responden memilih kadang-kadang yang paling tinggi, iaitu seramai 42 orang bersamaan dengan 70%, dan yang paling rendah memilih pada bahagian setiap hari, itu hanya seorang responden sahaja, iaitu bersamaan dengan 1.7%. Seterusnya, bahagian tujuan.
Di bahagian tujuan kita dapat lihat responden ramai memilih untuk makan, di mana sebanyak 28 orang responden bersamaan dengan 46.7%, dan yang paling rendah pula untuk mencuba makanan baharu, iaitu hanya 4 orang responden sahaja bersamaan dengan 6.7%. Dan yang terakhir, kita dapat lihat yang paling tinggi responden memilih bersama rakan untuk ke food truck, bersamaan dengan 58.3%, dan yang paling rendah responden memilih bersama rakan sekerja, iaitu hanya seramai 2 orang sahaja bersamaan dengan 3.3%. Okey, itu sahaja di bahagian kategori variable. Sebelum kita pergi kepada step yang kedua, iaitu continue variable, kita perlu compute data terlebih dahulu. Yang pertama, perlu pergi kepada bahagian transform, compute variable. Lepas tu, di bahagian target variable ini, kita pilih IV yang pertama. Kat sini kita boleh letak singkatan sahaja. Saya letak KP. Manakala bahagian label pula, kita tulis yang full, iaitu keinovativan pengguna. So, tekan continue. Lepas tu kita masukkan soalan bagi bahagian IV yang pertama. Mula-mula buka kurungan. Lepas tu masukkan soalan yang pertama, tambah soalan yang kedua, tambah soalan yang ketiga, tambah soalan yang keempat, lepas tu tambah soalan yang kelima, tambah lagi sekali, lepas tu soalan yang keenam, lepas tu tambah yang terakhir. Okey, lepas tu kita tutup kurungan, lepas tu pilih tanda palang ataupun sebagai tanda bahagilah. Lepas tu bahagi dengan 7. Kita bahagi dengan 7 sebab IV ni ada 7 soalan. Okey, lepas tu tekan OK. Selepas compute data, kita boleh beralih kepada continue variable. Pergi kepada analyze balik, lepas tu descriptive statistik, pilih descriptive, lepas tu pergi kepada bahagian bawah sekali. Okey, kat sini kita boleh tengok IV dan juga DV kita. Kita masukkan ke semua sekali. Okey, lepas tu tekan ini, tekan ini. Okey, lepas tu tekan DV. Kat sini kita tekan option. Lepas tu di bahagian sini kita perlu tanda bahagian mean, lepas tu standard deviation, minimum, maximum. Lepas tu kat sini jangan lupa tanda juga bahagian kurtosis dan juga squamous. Lepas tu boleh continue. Lepas tu tekan OK. Okay. Kat sini kita dapat lihat data continue variable. Yang bahagian atas ni merupakan IV dan yang bawah sekali merupakan DV. Seterusnya saya tunjuk cara baca mean statistik dengan standard deviation. Bagi IV yang pertama, keinovatifan pengguna, cara baca mean statistiknya adalah 3.85. Lepas tu standard deviationnya pula 0.78. IV yang kedua, pengalaman terap makanan, mean statistiknya adalah 3.78. Kenapa 7 ni jadi 8? Sebab kita bunda kepada 2 titik perpuluhan yang terdekat. Lepas tu standard deviationnya pula adalah 0.60. Lepas tu image kulinari terap makanan, mean statistiknya pula 3.84. Lepas tu standard deviation 0.69.
Lepas tu, IV yang keempat, imej menjamu selera terak makanan. Statistiknya adalah 3.80. Lepas tu, standard deviationnya adalah 0.79. Dan yang terakhir iaitu DV kita, statistiknya adalah 3.70. Dan yang terakhir, standard deviation pula 0.72. Untuk bahagian ni saya akan terangkan tentang normality, iaitu normality ni bermaksud data taburannya mengikut normal distribution atau bell-shaped curve. Untuk normality ni dia penting sebab kebanyakan parametrik test ni dalam statistik bergantung kepada assumption bahawa data adalah normal. Kalau assumption normality tak dipenuhi, keputusan statistik normality boleh jadi tak tepat. Jadi kita mungkin perlu guna non-parametric test. Kenapa kita perlu uji normality ni? Supaya kita boleh tentukan sama ada sesuai guna parametric test atau tak. Yang kedua, untuk pastikan data represent population dengan baik. Dan yang ketiga, untuk mengelakkan keputusan analisis menjadi bias. Kita ada 3 cara untuk nak detect normality ni. Yang pertama adalah visual inspection, iaitu guna histogram dan QQ plot. Dan yang kedua, numerical measurement, squamous, kurtosis dan Z-score. Dan yang ketiga adalah statistical, iaitu Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Okey, mula-mula kita perlu tekan analyze, tekan descriptive statistik, lepas tu tekan explore. Untuk bahagian ni, kita untuk dependent list ni, kita perlu masukkan DV, iaitu niat tingkah laku. Lepas tu, untuk plots pula, kita perlu tekan faktor ni, tekan histogram, lepas tu tekan normality, tekan continue. Option pula, tekan exclude case pairwise, tekan continue, lepas tu tekan OK. OK, kat sini kita dah keluar normality. Pertama sekali kita boleh tengok dekat bahagian histogram. Dekat histogram ni boleh dikatakan hampir normal sebab dia macam ni. Lepas tu untuk bahagian descriptive ni kita tengok kat sini squamous dia. Squamous dia adalah 0.093 dan standard deviation error ni adalah 0.309. Untuk Z-score dia macam mana kita nak kira adalah Z-score squamous bahagi dengan standard deviation error. Jadi saya punya ni 0.093 bahagi dengan 0.309 baru dapat Z-score dia adalah 0.30. Untuk kurtosis pula, dia punya statistik adalah negatif 0.305. Untuk standard deviation error pula adalah 0.608. So, dia punya pengiraan macam tadi lah. Untuk Z-score dia negatif 3.05 ni bahagi je dengan 0.608. So dapatlah negatif 0.50. Juga berada dalam norma julat normal. Lepas tu kita boleh tengok sekejap. Untuk nilai Z, kalau dia berada dalam lingkungan negatif 1.96 hingga 1.96, boleh dikatakan data ni normal. Jadi berdasarkan squamous dan kurtosis, data saya ni boleh dikatakan normal lah. Untuk Kolmogorov dengan Shapiro-Wilk pula, Kolmogorov saya adalah adalah 0.006 dan Shapiro-Wilk saya adalah 0.022. Untuk nak tengok kat sini adalah kalau signifikan dia adalah negatif 0.05, ia menunjukkan data itu adalah normal. Kalau dia kurang daripada 0.05 adalah
tidak normal. So dikatakan dekat sini data ni nilai P dia adalah kurang daripada 0.05. Maka secara statistik dan data ini dianggap tidak normal. Untuk Q-plot pula kat sini kebanyakan titik-titik ni ni Q-plot ni, kebanyakan titik-titik ni berada hampir dengan garisan diagonal yang menunjukkan taburan hampir normal, walaupun terdapat sedikit deviasi pada hujung plot kat sini yang menunjukkan kemungkinan kewujudan sedikit squeakiness. Namun kerana saiz sampel saya adalah 60 dan kajian menunjukkan bila sampel besar, ujian normaliti menjadi terlalu sensitif. Sedikit deviasi pun akan jadi signifikan. Sebab itu walaupun histogram nampak normal dan squeakiness atau kurtosis okey, tetapi p-value tetap signifikan. Jadi secara keseluruhan berdasarkan histogram saya adalah hampir normal. Squeakiness dan kurtosis pula adalah dalam jumlah normal. Untuk normality test pula, yang ini menunjukkan tidak normal signifikan. Semua ni keputusan ujian normality ni iaitu Kolmogorov-Smirnov iaitu P 0.06 dan Shapiro-Wilk P iaitu 0.022 yang menunjukkan nilai P kurang daripada 0.05. Data saya dianggap tidak memenuhi andaian normality secara statistik. Walaupun bukti visual seperti histogram, QQ plot serta nilai squeakiness dan kurtosis menunjukkan taburan hampir normal, namun untuk memastikan ketetapan analisis dan mengelakkan bias, saya memilih untuk menggunakan ujian non-parametrik dalam analisis kajian ini. Saya akan menerangkan mengenai Mann-Whitney-U. Yang mana Mann-Whitney-U ni merupakan satu ujian statistik untuk menguji di antara dua kumpulan bebas melalui perbandingan, iaitu kajian ini iaitu DV yang mana pemboleh ubah bersandar. Bagi kajian ini, pemboleh ubah yang diuji adalah jantina yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Okey, jadi untuk step pertama kita akan buka analyze dan pergi kepada non-parametric test dan pergi kepada dua independent sample. Jadi kita akan masukkan niat tingkah laku pada grouping variable dan kemudian kita akan define group kepada group 1 dan group 2. Define group, Mann-Whitney-U dan kemudian kemudian jadual akan keluar dan seterusnya. Untuk membaca jadual ini, saya akan beritahu bahawa jadual ini terdapat huruf N dengan yang mana mewakili untuk nilai purata jantina. Sebagai contoh, untuk hasil laporan ini, Mann-Whitney-U bagi kajian ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan dalam tingkah laku total antara lelaki, iaitu mean range dia adalah 29.69 dan perempuan mean range dia 31.04, manakala U dia adalah 412.50 dan Z dia adalah 0.298 dan purata bagi kajian ini adalah 0.766. Okey, dan itu bagi ujian Mann-Whitney-U. Sekarang kita akan berpindah kepada ujian Kuska-Wallis. Ujian Kuska-Wallis ni dia dikenali sebagai ujian H, yang mana dia adalah pengganti pada ujian ANOVA untuk mengkaji tahap
ketidaknormalan sesebuah ujian yang dilakukan. Okey, jadi yang pertama kita akan pergi ke analyze dan memilih non-parametric test dan kemudian legacy dialog. Dan kita memilih untuk melakukan K independent test. Apabila ini dibuka, kita akan memasukkan, dia akan keluar kotak dan kemudian kita akan memasukkan niat tingkah laku total bagi test variable list. Dan kemudian kita akan memasukkan grouping variable iaitu umur. So kita akan define range iaitu yang minimum 1 bagi mewakili tanda dan maksimum adalah 4. Dan kita akan continue. Okay, jadi jadual ini akan mengeluarkan dua jadual akan keluar iaitu range dan test statistik, yang mana jadual range ni dia menunjukkan mean rank atau mean pangkat bagi setiap kumpulan, yang mana kumpulan dengan mean rank yang paling tinggi menunjukkan tahap niat tingkah laku yang paling kuat. Manakala jadual test statistik pula menunjukkan bahawa chi-square hash atau nilai statistik ujian ini menunjukkan darjah kebebasan bilangan kumpulan tolak 1. Jadi bagi ujian ini, jika nilai puasa dia melebihi 5, bermaksud tiada perbezaan yang signifikan bagi keputusan umur, pendapatan, pekerjaan dan status. Manakala jika purata bawah daripada 5, terdapat perbezaan signifikan. Bagi laporan kami, untuk umur, tiada perbezaan yang signifikan dalam niat tingkah laku total melintasi pelbagai hak kumpulan umur dengan nilai hash iaitu chi test yang mana menunjukkan 1.887 dan nilai purata 0.596 iaitu di bawah purata 0 iaitu melebihi purata 0.05, yang mana responden dalam kategori umur 18 hingga 24 tahun mempunyai minimum pangkat tertinggi iaitu 32.31, manakala kumpulan umur 35 hingga 44 tahun mempunyai minimum pangkat terendah iaitu 21.83. Jadi secara keseluruhannya, faktor usia tidak menjadi penentu utama kepada perbezaan niat tingkah laku dalam kalangan 60 responden yang dikaji. Okey, itu bagi ujian yang pertama. Manakala ujian kedua yang kami lakukan adalah pada status perkahwinan. Ujian kos kawalis ini mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan bagi niat tingkah laku total antara responden yang bujang dan berkahwin dengan nilai hash 1 iaitu 0.09 dan nilai purata adalah 0.765 yang menunjukkan bahawa ini melepasi pada 0.5, yang mana menentukan bahawa min bagi pangkat bagi kumpulan bujang adalah 30.85 dan kumpulan berkahwin adalah 29.23. Dan ini adalah sangat hampir bagi satu sama lain, yang mana menunjukkan bahawa status perkahwinan seseorang ini mempunyai pengaruh yang sangat kecil atau tiada pengaruh langsung terhadap niat tingkah laku mereka. Okey, sekarang saya akan meneruskan dengan langkah untuk run data bagi reliability. Apa maksud reliability? Reliability merujuk kepada kebolehpercayaan instrumen kajian, iaitu sejauh mana item-item dalam soal sidik ni mengukur konstruk ataupun item yang sama secara konsisten. Dalam kajian kuantitatif ni, reliability sangat penting sebab kalau instrumen tak konsisten, keputusan kajian kita boleh jadi tidak tepat. Jadi, dalam kajian ni, reliability diuji menggunakan Cronbach Alpha yang merupakan kaedah yang paling biasa digunakan untuk soal selidik berbentuk skala Likert. Jadi dalam kajian kami, reliability dijalankan bagi beberapa item iaitu daripada 4 IV dan juga 1 DV. Jadi langkah yang pertama,
kita pergi kepada Analyze, klik Scale, pergi kepada Reliability Analysis. Kita masukkan soalan-soalan item yang terdapat dalam IV. Untuk contoh, kita nak uji item bagi keinovatifan pengguna, kita masukkan ke semua soalan bagi bahagian tersebut. Okey, di bahagian model kita klik alpha. Di skala di scalable kita type keinovatifan pengguna. Okey, di bahagian statistik klik item, scale if item deleted, dan di bahagian inter item kita klik item correlation. Dan kita terus continue dan klik OK. Sekarang ini kita dapat lihat terdapat 3 item yang kita perlu tengok, iaitu yang pertama adalah case processing summary, di mana dalam ni kita dapat lihat ada total respondent. Kalau macam ni 60, maknanya memang cukup lah 60 responden yang menjawab soalan. Lepas tu kita pergi kepada item total statistik. Kalau dekat item total statistik ni kita tengok dalam soalan ni, soalan manakah yang paling orang kata menyumbang kepada item keinovatifan pengguna ni. Contoh, kalau kita buang untuk soalan pertama, kita punya result Chromebase Alpha akan menjadi 0.870. Jadi jika nilai Chromebase Alpha if item deleted ini lebih tinggi daripada alpha keseluruhan, ini bermaksud item tersebut boleh dipertimbangkan untuk dibuang. Tapi keputusan untuk kita buang item tu perlu diambil kira kepentingan teori dan bukan hanya kita lihat pada nilai statik semata-mata. Okey, sekarang saya akan tunjukkan result item yang selebihnya, iaitu bagi pengalaman truk makanan, reliability statistik menunjukkan result sebanyak 0.920. Maknanya dia punya result ni adalah paling kukuh. Yang kedua ialah image culinary truk makanan, di mana result bagi reliability ialah 0.894 yang menunjukkan result yang high ataupun tinggi. Result yang keempat, image menjamu selera truk makanan, ialah 0.902, iaitu result yang paling tinggi. Yang terakhir ialah result bagi niat tingkah laku, iaitu 0.820. Maknanya secara keseluruhan, keputusan reliability dalam soal sidik kami menunjukkan bahawa semua item dalam kajian ini mempunyai nilai Chromebase Alpha melebihi paras minimum, iaitu 0.7. Oleh itu, instrumen kajian ini adalah boleh dipercayai dan sesuai digunakan untuk analisis seterusnya seperti analisis korelasi dan juga regresi. Jadi kesimpulannya, analisis reliability ni sangat penting untuk memastikan soal sidik yang digunakan tu betul-betul konsisten dan juga berkualiti. Seterusnya kita teruskan dengan analisis korelasi. Untuk pengetahuan, analisis korelasi ni bertujuan untuk mengkaji, kita nak tengok dua hubungan, dua pemboleh ubah lah, iaitu IV dan DV. Nak tengok sama ada dia positif, negatif ataupun tiada hubungan. Dan analisis korelasi kat sini kita kaji ialah IV dan DV lah. So jenis korelasi yang kita guna kat sini ialah Pearson correlation. Sesuai lah dengan orang kata data yang berbentuk skala selang atau nisbah.
dan mempunyai taburan yang normal. So tanpa menggunakan masa, kita teruskan dalam SPSS. Pertama kita tekan analyze, kemudian correlate, kita tekan vibrate, kita masukkan semua IV dan DV dia dekat dalam variables. Macam kat sini saya isi IV dia, iaitu keinovatifan pengguna total, pengalaman terhadap makanan total, image kulinari terhadap makanan total, image menu selera terhadap makanan, dan niat tingkah laku total. Kat sini saya dah masukkan kelima-limanya. Correlation kat sini percent, significant, total, dan kita tekan OK. Kat sini keluar jadual korelasi. Kat sini kita dapat tengok IV dia, keinovatifan pengguna total, kaitan dia dengan niat tingkah laku total, iaitu DV dia dapat kat sini 0.471. Maknanya dia mencapai tahap sederhana lah. Dan IV yang kedua, pengalaman terhadap makanan total, kaitan dia, hubungan dia dengan DV pula kat sini dapat 0.800. Means dia mencecah tahap sangat kuat lah. Next, image kulinari terhadap makanan total, kaitan dia dengan DV kat sini dia dapat 0.712, iaitu menunjukkan dia punya orang kata apa, hubungan dia ni kuat lah. Dan next, image menjamu selera terhadap makanan total, kaitan dia dengan DV kat sini dapat 0.747, iaitu menunjukkan dia punya hubungan ni pun kuat juga. So kat sini kita boleh tengok yang paling rendah taklah mencapai tahap lemah, iaitu dia hanyalah mencapai tahap sederhana, iaitu kaitan IV keinovatifan pengguna total dengan DV ni. IV keinovatifan pengguna total ni dalam jadual ni dia paling rendah, sebab dia dapat 0.471, iaitu tahap sederhana. Manakala yang paling tinggi kat sini ialah IV pengalaman terhadap makanan total, iaitu 0.800. Dia mencecah tahap sangat kuat. Terus ni kita akan ke regresi, iaitu tujuan regresi ni adalah untuk kita lihat sejauh mana IV kita tu, empat IV kita tu mampu meramal atau mempengaruhi kita punya DV. Next, first step dalam SPSS, kita tekan di analyze, kemudian kita masuk ke regression. Kita ambil yang linear dan kita masukkan lah DV kita. Ni DV kita, DV kita, yang ni IV kita, empat IV kita kat sini, iaitu keinovatifan pengguna, pengalaman terhadap makanan, image kulinari terhadap makanan, image menjamu selera. Next step kita ke option, pilih exclude cases pairwise, continue, kemudian kita ambil plots, dan untuk bahagian Y ni kita masukkan z-receipt, dan untuk bahagian X ni kita masuk z-pred. Continue. Yang ni jangan lupa untuk normal probability plot. Continue. So next kita tekan ke save, kita ambil Mahalanobis ni dan juga Cooks, kemudian kita continue. Then okay. Kat sini kita dapat tengok regresi, keputusan regresi yang keluar kat sini. So map yang pertama ni map yang pertama ni kita dapat tengok jadual variables entered remove ni, iaitu jadual model summary. Betul. Kita dapat tengok kat sini nilai R dekat sini, iaitu korelasi berganda, kita dapat nilai 0.823. Ni menunjukkan bahawa hubungan ni sangat kuat lah.
antara kesemua IV yang secara serentak dengan DV kita, iaitu niat tingkah laku. So nilai R square kat sini, iaitu perkara penentu, nilainya ialah 0.677. Ini merupakan dapatan yang kata sangat penting lah, sebab ini dia membawa 67.7% varian dalam DV kita, iaitu niat tingkah laku, yang kita boleh jelaskan dalam 4 IV kita yang kita kaji. Dan baki 32.3% lagi tu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ni. So next, untuk ANOVA, kita beralih kepada jadual ANOVA, iaitu ANOVA ni untuk kita tentukan untuk kita tentukan sama ada model regresi ni signifikan secara statistik ataupun tidak. Tengok kat sini, dapatan nilai F menunjukkan 28.884. Yang paling utama kat sini adalah nilai signifikan P value, iaitu tidak lebih daripada 0.001, iaitu lebih kecil daripada arah signifikan 0.05. Kat sini dia membuktikan bahawa model regresi ni adalah fit ataupun padan dengan data, dan IV yang kita pilih ni secara signifikannya mampu meramal DV kita. Settle untuk Pak ANOVA. Dan kita beralih ke coefficients. Kat sini kita dapat teliti pemboleh ubah kita ni, yang mana yang memberi sumbangan, orang kata paling besar atau paling kuat. Berdasarkan jadual coefficients ni, kita dapat tengok pengalaman terak makanan. Ni pengalaman terak makanan ni, dia merupakan orang kata apa, penyumbang yang paling signifikan, dengan nilai T dia ni 3.390. So dan P dia kat sini ialah 0.001, iaitu lebih kecil daripada 0.05. Dan nilai standardized dia sebanyak 0.543. Ni nilai standardized dia 0.543. Menunjukkan bahawa IV ni dia merupakan faktor terkuat dekat DV kita, iaitu niat tingkah laku total. Next, image menjamu selera terak makanan, iaitu 0.063. 0.063. Walaupun sedikit lagi, dia lebih sikit daripada 0.05, namun kat sini dia dapat tunjukkan dia adalah trend positif, iaitu T dia kita dapat tengok 1.896. So dia boleh dianggap signifikan lah, sebab dia berada pada aras 0.10 dalam setengah konteks kajian. Untuk keinovatifan pengguna, iaitu IV kita yang ni, dia punya signifikan dia 0.171. Dan image kulinari pula 0.865. Kita dapat kat sini, dapat tengok kat sini yang dua ni tidak mempunyai pengaruh yang signifikan lah secara statistik terhadap DV kita, iaitu niat tingkah laku total. Dan persamaan regresi kat sini ialah yang terhasil adalah Y sama dengan 0.053 tambah dengan 0.111 untuk dapat X1, dan 0.656 X2 iaitu tolak dengan 0.028 X3, dan tambah 0.252 yang X keempat. Sebagai kesimpulan, kajian ni menunjukkan bahawa pengalaman terak makanan adalah faktor paling kritikal lah dalam mendorong DV kita, iaitu niat tingkah laku pelanggan. So secara keseluruhannya, model ini berjaya menerangkan 67.7% daripada tingkah laku tersebut. Sekian sahaja pembincangan saya. Terima kasih.